Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan baca muka surat 79. Tajuk dakwah secara sir yang ini sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya dengan cara yang tidak terbuka, menyeru manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik yang menjadi asas pertama kepada seluruh ajaran Islam yang sempurna itu. Sesungguhnya itulah muqaddimah yang munasabah dan bijaksana dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang taksub dengan syirik dan keberhalaan, agar tidaklah mengejutkan mereka sehingga menjadi lebih melulu ketika berhadapan dengan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah dengan orang-orang yang paling akrab di kalangan keluarga dan sahabat-sahabat yang lama, yakni yang menghormati pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal lagi. Yang pertama beriman dengannya ialah istrinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dialah menjadi orang yang pertama percayakan Allah dan Rasulullah. Peranannya sebagai isteri yang setia di samping Nabi ketika dakwah menghadapi tekanan yang memuncak, menghadapi penderitaan, tekanan dan penindasan kaumnya sudah menjadi iktibar betapa peranan muslimat di rumah dalam menegakkan kalimat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar kata-kata dan tidak tanduk yang melemahkan semangat darinya. Khadijah radhiyallahu anha menjadi pembantu yang setia dengan harta dan jiwa raganya memikul amanah yang berat sehingga menjadi ringan, serta menetapkan hati yang sentiasa digoncang oleh berbagai-bagai cabaran. Wajarlah ia mendapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Umirtu an ubashshira Khadijatan bi baitin min qasabin la yasaqaba fihi wa la nasab. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aku diperintahkan supaya menyampaikan kabar gembira kepada Khadijah dengan kurniaan rumah dari mutiara yang diukir, yang tiada gangguan dan kepenatan lagi di dalamnya. Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian beriman pula Ali bin Abi Thalib adalah menjadi satu nikmat yang besar kepadanya apabila ia diambil oleh Nabi supaya bersamanya ketika membantu Abu Talib yang berada di dalam kesempitan hidup. Peluangnya berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ia orang yang awal mendengar Islam itu dari Rasulullah lalu beriman kepadanya. Terdapat di kalangan ahli ilmu yang menceritakan bahawa Ali radhiyallahu anhu keluar bersama Nabi untuk bersembahyang dengan bersembunyi dari kaumnya. Seterusnya Islam pula Zaid bin Harith, seorang budak hamba yang dihadiahkan kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang dijadikan anak angkat oleh Nabi setelah Khadijah menyerahkan kepadanya. Beruntunglah Zaid radhiyallahu anhu berada di rumah tempat turunnya cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak angkat manusia pilihan Tuhannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Namanya sebelum Islam ialah Atiq atau Abdul Ka'bah. Kemudian Nabi menamakannya sebagai Abdullah. Beliau seorang yang berakhlak baik sebelum Islam dan menjadi sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diwahyukan menjadi rasul. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha bertanyakan apabila ia tidak mengetahui ke manakah perginya Nabi. Abu Bakar menjadi lelaki pertama yang mengambil Islam dari luar rumah Rasulullah. Ramai di kalangan ulama menyatakan bahawa Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk Islam sebelum dibelawa oleh baginda, kerana ia telah meramal kenabian baginda sejak dari awal lagi. Ia telah yakin
sesudah mendengar kata-kata Waraqah bin Naufal. Pada suatu hari beliau mendapat berita kenabian Rasulullah ketika ia berada di rumah Hakim bin Hazam, di mana hamba perempuannya telah menceritakan bahawa Khadijah telah memberitahu bahawa Rasulullah telah dipilih menjadi Rasul seperti Nabi Musa. Lalu Abu Bakar mendapati apa yang diramalnya selama ini menjadi kenyataan. Maka cahaya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala menyinari hatinya. Lalu ia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar sendiri apa yang sebenar darinya, dan terus beriman dan menyerahkan diri kepada Allah. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan di dalam Al-Sirah bahawa Nabi telah bersabda, Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat indahu kabawatun wa nazarun wa taraddad illa ma kana min Abi Bakr ma utima anhu hina dzakartu. Aku tidak mendakwa seseorang melainkan ada padanya kekeliruan pandangan dan keraguan, melainkan dia tidak ragu, berfikir panjang dan menangguh apabila aku menyebut tentang Islam kepadanya. Al-Syekh Muhammad Abu Zahra di dalam kitabnya Khatimin Nabiyyin. Jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amatlah mudah dimasuki cahaya iman kerana beberapa perkara yang dinamakan irhas, yakni perkara-perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada Nabi sebelum daripada menjadi Nabi, telah dilihat oleh Abu Bakar. Dan perkara yang didengar dari Waraqah bin Naufal, di samping ia selalu mendampingi Nabi sebagai sahabat yang setia, yakni di mana segala sifat dan akhlaknya yang mulia amat dirasai oleh Abu Bakar. Yang penting dari segala-galanya ialah hatinya yang bersih menjadi bekas yang sentiasa menadah dan mengharapkan petunjuk. Disebut di dalam kitab Ar-Ruhul Anfu, di antara punca berimannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah taufik Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan tandanya melalui mimpi yang baik, di mana ia bermimpikan turunnya bulan di Mekah, lalu cahayanya tersebar di seluruh bangunan, rumah dan lorong-lorongnya. Kemudian cahaya itu berkumpul di biliknya. Mimpi itu diceritakan kepada ahli kita untuk mengetahui takdirnya. Orang yang ditanya mentakbirkan tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu, dan ia menjadi orang yang paling bahagia kerana menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sabiqun al-awwaluna. Apabila Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka cahaya Islam menembusi keluar rumah Rasulullah. Abu Bakar menyampaikan Islam kepada rakannya yang rata, di antaranya ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mempunyai pertalian kasih sayang dengan Nabi dan akhirnya dijadikan menantunya. Sayyidina Abu Bakar juga mengajak Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidullah untuk mengisytiharkan Islam di hadapan Nabi. Kemudian Islam pula Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, Abu Salmah, Abdullah bin Abdul Asad, Al-Arkam bin Abi Al-Arkam, Osman bin Ma'zun dan Osman bin Maz'un, dan kedua-dua saudara Qadamah dan Abdullah. Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail, dan isterinya Fatimah binti Al-Khattab. Mereka berjumpa Nabi secara bersembunyi. Begitu jugalah keadaannya. Mereka mendirikan sembahyang kerana sembahyang itu menjadi perkara yang amat penting dalam urusan agama. Ia menjadi salah satu rukun Islam dan menjadi tiang agama. Sembahyang pada masa itu bukanlah 5 waktu seperti sekarang kerana masih belum diwajibkan. Menurut Al-Mazni rahimahullah, salah seorang ulama mazhab Syafi'i,
Sembahyang yang diwajibkan sebelum Isra' ialah 2 kali, iaitu di waktu pagi dan waktu petang. Tiap-tiap satunya dikerjakan 2 rakaat. Beliau berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Surah Al-Mu'min ayat 55. Di waktu pagi yakni sebelum naik matahari, dan di waktu petang pula sebelum jatuh matahari. Begitu juga menurut riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti dinyatakan oleh anak saudaranya Urwah bin Al-Zubair. Itulah yang difardukan kepada mereka pada masa itu. Di samping mereka digalakkan sembahyang sunat, di mana Nabi disuruh supaya membanyakkan sembahyang sunat. Hal ini dinyatakan oleh firman Allah, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Sadaqallahul azim. Hai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad, bangunlah bersembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, 1/2 atau kurangkan sedikit daripadanya atau lebih daripadanya, dan bacalah Al-Quran itu dengan baik dan perhatian. Sesungguhnya aku akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangunlah di waktu malam adalah lebih berat, menguatkan jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih khusyuk. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu ketika berdoa memohon pertolongan, dan penuh ketakutan bergantung kepadanya. Dialah Tuhan Masyriq dan Maghrib, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 9. Dengan sembahyang itulah hubungan mereka dengan Tuhan mempunyai kekuatan roh yang memungkinkan mereka menghadapi cabaran dan tekanan hebat terhadap iman mereka. Para ulama menceritakan bahawa malaikat Jibril mengajar Nabi berwudu sebagai suatu perkara yang wajib pada tiap-tiap sembahyang. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sembahyang 5 waktu ketika berlakunya peristiwa Mi'raj. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Siti Fatimah daripada Sektor Tahfiz. Sila kepada yang syarat, yang pengurang, sila. Salaman. Oh, dia masih suami isteri ya. Okey. Mana? Oh, pandai. Allah. Semangat. Allah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Pengurusi Al-Suah, Pak Guru dan juga Pak Haji Al-Suah yang dihormati sekalian. InsyaAllah kita pada petang ni boleh tengoklah di dalam file yang digunakan dalam masa itu ada nekasan, ada kita buat tulis di nota untuk buat balik ke rumah, untuk buat statistik sebagai makanan untuk menuju ke syurga insyaAllah. Terima kasih kepada pembaca teks yang merdu suara dia. Jadi malah dia makan kedai lah ni. Dia kecok. kita baca daripada asalnya dapat 21 sampai 25. Tapi
pertama, ada 6 poin sahaja. 6 poin utama yang kita boleh buat balik untuk mengisi bekal kita menuju ke syurga. Sebab biasa kalau kita baca, kalau sekadar baca saja, lepas tu habis, rugilah masa kita yang duduk kat sini. Masa guru-guru sekalian adalah amat berharga, kerana dirimu begitu berharga, jadi kita prepare sikit. So yang pertama, poin dia adalah bila kita nak berdakwah, bila kita nak membawakan ajaran Islam, agama Islam ni, kita kena bina asas dulu. Kena bina daripada orang yang terdekat dulu, orang yang paling kenal dengan kita dulu. Kalau kita nak bawa perubahan dalam masyarakat, sebelum tu boleh buka ke? Tak buka. Tak buka. Dari rumah Rasul ke bilik darjah, tak kantor ya? Dia kena tekan. Kalau buka dalam browser tu dia kena tekan. Kena tekan? Dia ada tekan kat tu. Bina asas tu tekan bina asas tu. Dia tak tekan. Tak boleh tekan. Tak boleh. Boleh. Kalau maknanya telefon saya tak tanya. tak boleh guna Google Lens. Tidak ubah. Ataupun guna browser mana yang suka guna. Tak telefon saya. Guna Google Chrome. Google Chrome. Yes, dia. Bukan tekan ni kan? Jangan buat dot. Dia HTML file HTML yang boleh buka dengan browser saja. Jadi buka Google Chrome lepas tu? Bukan, tekan itu open with Google Chrome ataupun browser mana-mana ni ada. Tekan dia. Tekan file. Open with guna browser mana-mana ni ada. Firefox ke ataupun Chrome. Google Chrome ataupun Brave. Boleh kan? Tak boleh juga. Jadi tak apa, sambil-sambil itu kita baca dulu lah. Boleh tengok dalam kitab kan kalau tak ada. Cuma yang tu terbaca malam ni lah, studies boleh berapa yang kita dapatkan. Cuma kalau dalam sana kita tengok dalam buku. Yang mana kalau kita nak bawa perubahan, poin yang pertama, pengajaran pertamanya, kalau kita nak bawa perubahan ke dalam masyarakat ataupun di dalam golongan kita, circle kita, maka kita kena dekati orang yang dekat dengan kita dulu, orang yang baik dengan kita dulu. Lepas daripada kita kukuh rasa macam padu lah apa yang kita nak bawa tu, barulah kita boleh keluarkan, terjemahkan idea kita tu ke dalam masyarakat umum. Benda-benda yang kita nak buat, nak bawa perubahan, kita kena bincang dulu dengan orang terdekat, minta nasihat dulu dari kawan-kawan. Sebab kalau lah kita keluar terus cakap selalu depan orang ramai, kemungkinan akan kena reject terus. Seperti mana dalam Nabi waktu dia keluar kepada masyarakat Mekah, maka orang Mekah reject terus. Bila mana ada Nabi tukar strategi kepada dakwah secara safe, maka berkembanglah ajaran-ajaran Islam boleh diterima oleh orang terdekat. Dan hasil daripada ajaran yang diterima oleh orang terdekat ni, orang yang terdekat tu pula yang menyebarkan apa yang telah Nabi ajar. Orang yang terdekat ni, orang yang menjadi bonus lah kepada kita kena cari, kena pandai cari kawan-kawan yang baik. Penting kepada orang yang nak berdakwah ni, yang nak membawa agama Islam, ataupun orang yang nak mendidik kita sebagai guru di sekolah. Bila kita nak mendidik pelajar, kita kena cari pelajar yang boleh dekat dengan kita. Nak dakwah contoh dalam kelas ni, tak tahu buat ganda tu, habis time masa petang tu, tak ada strategi tu, nak orang belajar dan jadi. Maka macam mana kita nak dekati orang? Kita kena cari dulu orang yang kita boleh masuk di pelajar yang boleh masuk di kita. Kita dekati seorang-seorang. Sebab kita cakap lebih adalah komodo lebih. Habis cuti, habis naik kaki, tangan, naik kursi, naik meja, tak jadi juga. Jadi kena tukar strategi dengan cara dekati pelajar yang boleh mendengar, yang dekat boleh masuk dengan kita dulu. Bila kita boleh tarik orang yang dekat dengan kita, maka orang yang dekat dengan kita tu dia akan sambung pula kerja kita. Dia akan pergi kepada circle-circle kita lah. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang kedua, kita kena dekati orang-orang yang dekat, yang boleh, orang-orang yang boleh dekat dengan kita, cari circle yang baik. Kemudian poin yang ketiga pula, ceritanya kita nak sama lah poin yang kedua dan poin ketiga tu. Kita nak dakwah, kena cari orang yang baik, yang dekat dengan kita, dan pastikan pilih orang yang boleh membawa pelajar. Kalau dalam ni Nabi pilih Abu Bakar. Sebab apa? Abu Bakar ni dia boleh
mengajak orang lain pula yang dakwah kepada kaum dia yang lain, yang dekat dengan dia pula. Jadi berkembang. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang paling penting lah bagi seorang berdakwah, kita selalu hidup ni stres. Memang dunia ni memang stres, tempat untuk kita diuji. Tapi kita kena tahu bahawa ada Tuhan dah bagi dah kepada kita jalan keluar. Bila mana kita stres dengan belajar, stres dengan orang yang suruh kita buat kerja ataupun rasa murung, maka solusinya mengadu kepada Allah, kembali kepada Allah. Solat ni bukan tugas semata-mata. Sebab kalau kita pandang solat sebagai tugas semata-mata, masuk waktu kena bayar, masuk waktu kena bayar sebagai tugas, maka kita akan jadi stres juga dalam bayar. Tapi cuba ubah pandang kita bahawa waktu 5 waktu ni adalah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk melepaskan rindu kepada Allah, untuk kita bercakap kepada Allah masalah-masalah kehidupan kita. Bila masuk ke dalam waktu masuk, kita solat, itulah waktu yang kita boleh menenangkan diri, bercakap, bersembang dengan Allah, luahkan perasaan kepada Allah. Kalau kita nak luahkan perasaan, even walaupun kita luahkan perasaan kepada pasangan kita pun, kemungkinan pasangan kita tak faham kita. Tak faham. Walaupun duduk sebatang, tidur sebatang, tapi pasangan kita mungkin tak faham. Tapi kita luahkan kepada yang sangat memahami, yang maha hakim, alim, bijaksana lagi maha memahami, kepada Allah. Jadi bila kita pandang solat itu sebagai waktu kita cas tenaga kita, maka solat ni lah menjadi benda amalan yang kita paling tunggu-tunggu dan kita paling suka. Itu 2 tips lah. Yang pertama nak mengatasi stres, yang kedua nak membuatkan solat ni kita suka kepada solat. Kalau kita stres, kita kena sembahyang. Dan kalau kita rasa susah nak sembahyang, pandanglah sembahyang ni sebagai waktu untuk kita charge jiwa kita, waktu untuk meluahkan perasaan. Kemudian yang keempat, yang kelima, bila kita nak cari orang, kita kena cari orang yang ada tak kecolongan dia kepada kebaikan apa yang kita nak bawa tu. Cari orang yang betul-betul suci dulu. Benda yang kita nak bawa ni benda suci. Jadi dia akan cepat tangkap kepada orang yang suci lah. Macam Nabi dia dekat dengan Abu Bakar. Sebab apa Nabi kenal Abu Bakar? Dia tahu Abu Bakar ni orang yang baik. Maka ajaran Islam, agama fitrah ni mesti kena dengan Abu Bakar. Maka Nabi pun dakwah kepada Abu Bakar. Jadi kita kena tengok di dalam mengubah pelajar contohnya, ataupun kita nak mengubah kawan-kawan dalam pejabat kita contohnya. Kita cari dulu orang baik-baik, kita kawan dulu orang baik-baik, bincang dulu baik-baik dan amalkan 3 tips yang atas tu tadi, mula-mula tu. Kemudian last sekali, yang ke-6 tu sebenarnya muka surat yang ke-85. Jadi rahsianya sebab saya guna AI. Jadi masuk juga poin yang kita tak baca di masa muka surat 85. Jadi dengan bantuan AI ni, alhamdulillah lah, terima kasihlah kredit buat itu. Jadi kena bagi kepada tempat yang kena. Jadi itu 6 poin ataupun 5 poin lah. Yang pertama, kita kena asas kena kukuh. Nak berdakwah, kita cari dulu dekat orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian bina asas. Kemudian kita kena cari orang yang boleh menerima ajaran apa yang kita nak bawa tu dengan baik. Cari orang circle-circle kita, kawan-kawan yang baik dengan kita, yang boleh menerima dengan baik. Kemudian seterusnya poin yang kita paling penting sekali, solat lah. Dalam Quran, dalam buku ni dia tulis surah Muzammil dekat semuka. Dia tulis yang Muzammil sampai ayat 9 tu. Dekat semuka, dekat 9 ayat. Makna katanya generasi-generasi sahabat-sahabat dulu, bila mana duduk di kalangan masyarakat musyrikin, sangat kuat kena seksa dengan orang-orang musyrikin. Jadi apakah dia orang punya obat ataupun dia orang punya penenang hati? Solat lah. Sebab tu dia orang suka solat. Di sembahyang sunat, dekat mana-mana saja boleh sembahyang sunat. Dan juga disyariatkan untuk dibanyakkan sembahyang sunat. Kenapa? Dalam sembahyang ni lah yang boleh recharge jiwa kita kalau kita betul-betul guna sembahyang. Tapi kita rugi. Kadang-kadang orang Islam ni Islam, tapi bila sembahyang tak tahu sembahyang macam mana. Itu kita muhasabah kepada diri sendiri saya lah, buat diri saya sendiri. Jadi setakat itu saja uraiannya. Wallahu a'lam.
Okay, terima kasih pada Ustaz Noman yang suaranya merdu. Senyum Ustaz Fatimah atas suara merdu Ustaz Noman. Sebenarnya bukan merdu sangat Ustaz Noman, speka sedap. Bangkulah yang terkait speka ni. Semua kalau suara Ustaz Noman bunyi budak putih, tapi hanya tengok putih boleh. Nah, sedap speka lagi sedap. Alhamdulillah. Jadi bukan 6 5 teacher. 6 tu dia termasuk untuk sub tambahan. Teaser daripada AI. Okey. Terima kasih. Jadi terus buka pada sahabat-sahabat mana-mana yang nak berkongsi, nak bertanya tentang tajuk kita ni, dakwah secara sir. Sir ni terjemah sulit dia nampak macam pandang faham. Sebenarnya secara rahsia, secara lebih rahsia, tidak terang-terangan atau sir. Okey, saya buka pada mana-mana sahabat. Sila. Sila. Muslimin dan muslimat, jangan terikut ilmu. Kongsi. Sila. Tak ada. Tak ada nak kongsi. Cik Fatin lah. Kongsi sikit Cik Fatin. Sila. Nak kata cikgu tak cikgu? Kawan kita yang baru. Sila Cik Fatin. Kongsi sikit. Sebutlah apa-apa pun. Yang berkaitan dengan topik kita. Sila. Orang lain minta bersedia. Mic bagi mic. Kita orang boleh bantu. Sila. Pelajar LI sila bersedia. Sila. Ustazah juga ni. Dah ustazah? Ustazah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma nak share macam yang diberitahu tadi, kita kena dekati orang yang paling dekat dulu untuk berdakwah. Macam kawan-kawan yang dekat sekeliling. Itu ya? Circle yang baik. Circle yang baik. Terima Okey, kasih. sama-sama. Sila Saudara Rabiah nak tambah sebagai pembantu. Sila. Orang lain kita bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengok kepada dakwah secara serius, apa yang dipasarkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah ketuhanan, ibadah. Yang apa katakan? Fafiru ilallah. Maksudnya apa-apa pun dalam hidup kita, kita berpaksikan dan berpegang kepada konsep kembali kepada Allah. Kenapa? Kerana dalam kehidupan kita ni, kawan-kawan ni antara benda yang nombor 2 lah selepas kita mencari Allah. Maksudnya macam itulah, berdasarkan kepada suka-suka yang disebut tadi lah. Sebab Allah ni lebih tahu apa yang kita tidak tahu, walaupun sekecil perkara. Jadi seperti mana yang Ustaz Noman uraikan tadi, apa-apa pun kita kena ada masa kita dengan Allah. Sebab apa? Lebih banyak kita meluangkan masa dengan Allah, Allah akan banyak memberi ruang dan peluang kepada kita dalam segenap aspek yang kita rasa macam mustahil di sisi kita. Allah akan boleh settle dulu. Sebenarnya Allah
sebaik-baik pemberi yang sangat luas lah, yang kita belum jangka yang kita akan dapat benda tu. Dan akhir kata, sebenarnya apa yang kita selalu doa, yang kita doa selama ni, mungkin kita tak dapat dalam masa yang terdekat tau. Tapi sebenarnya kita membina doa untuk masa hadapan. Jadi jangan berputus asa daripada untuk tidak berdoa. Why not? One day Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Itu je lah, Allah. Okey, terima kasih. Sila orang lain. Ada? Ustaz Wan kan? Mic Ustaz Wan. Ustaz Wan ini boleh. Sila Ustaz Wan. Ustaz Wan sesuai orang lain sabar ya. Sila Ustaz Wan sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitlah untuk berkongsi antara tadi dan kita tengok pada muka surat 84. Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar," dan bertasbih seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita supaya kita sentiasa memuji Allah. Cuba kita tengok balik dalam kehidupan kita lah, dalam seharian, seperti mana yang digalak oleh Nabi SAW, supaya memperbanyakkan zikir. Antaranya azkar sabah yang masak lah, yang biasa pelajar kita yang sebut al-ma'thurat. Sebenarnya zikir ataupun doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni seperti mana yang kita sebut doa silahul mukmin. Doa ni merupakan senjata kepada orang beriman. Jadi memang kita perlu pada senjata. Senjata orang beriman yang paling kuat ialah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita nak masuk dalam bukit dan nak masuk dalam hutan. Jadi kalau kita nak pergi dalam hutan dan hiking dan sebagainya, kita mesti bawa sesuatu yang boleh menjadi pertahanan kepada diri kita. Jadi kita orang beriman, apa yang disebut oleh Nabi, doa lah. Memperbanyakkan doa waktu siang dan malam. Antaranya maksurah. Kadang-kadang kita rasa macam benda tu benda yang tidak menjadi satu keperluan dalam kehidupan kita. Jadi seeloknya kita dalam kehidupan perjalanan seharian, kita adakan satu masa untuk kita baca doa. Waktu pagi, maksurah ni tak panjang pun. Kalau kita baca dengan lancar dalam 10 ataupun 15 minit tu habis dah sama maksurah. Dalam maksurah pendek lagi lah. Yang biasa yang kita dengar belajar baca tu pendek tu. Jadi kalau panjang ambil masa dalam 15 minit juga. Kita ambil maksurah pendek je. Jadi maknanya biar dalam setiap hari tu kita membiasakan kehidupan perjalanan kita dengan baca doa. Paling kurang kita baca seperti mana yang Nabi sebut. Antara doa yang Nabi sebut berkaitan dengan satu doa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Mana kita baca benda tu? Nabi sebut siapa yang baca 7 kali pagi, maknanya sepanjang hari itu tidak akan diberi mentorak sesuatu. Maknanya kita amal benda tu. Antaranya sebelum tidur kita biasakan diri kita dengan baca 3 qul, baca ayat kursi dan sebagainya. Ini benar ikhtiar kita. Sebab kita percaya kepada apa yang disebut oleh Nabi itu doa silahul mukmin. Yang pertama. Yang kedua, zikir kita kepada Allah ni seperti mana yang ulama sebut, zikir kita dengan hati umpamakan seperti mana ikan dengan air. Ikan kalau tak jumpa air matilah. Sama lah kita hati kita. Jadi kalau hati kita tidak membasahi dengan zikir, kita bimbang. Hati sifatnya benda yang berada di dalam. Jadi kita perlulah segarkan hati kita seperti yang Allah Ta'ala sebut, ada bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati kita dengan tenang dan sebagainya. Jadi untuk berkasihan sikit pada tanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wan. Ibu penekanan kepada kita tentang kepentingan zikir. Kita ingat kepada Allah supaya kita dekat dengan Allah. Cuma mulai yang apa yang Ustaz Wan sebut kita dengan ayat wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Nah, ayat Quran yang Allah mula dengan bil 'ashyi, petang. Mula ke petang.
wal ibkar. Allah bagi. Kita biasa kena bagi. Sebab perkiraan hari dalam Islam bermula pada waktu terbenamnya matahari. Maka bila terbenamnya matahari, kita kena memulakan hari kita dengan hari yang baru itu dengan keadaan kita bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk ke starting point. Jadi dalam ayat disebut asyid, petang, waktu dan waktu pagi. Penting tu, ya, penting. Dan penting mencari kekuatan rohani kita di waktu malam. Kenapa? Kerana esok pagi kita akan bermuamalah, bertemu dengan manusia. Banyak benda gagal buat yang akan berlaku, banyak cabaran-cabaran yang akan berlaku. Lepas itu dibina bermula dengan malam hari. Bermula dengan malam hari kekuatan kita. Kerana siang hari, di pagi hari kita akan mula bermuamalah, bertemu dengan manusia. Ketika kita berbuat bekal kekuatan yang baik. Okey, Wakil NI. Wakil NI nama tak ada sini. Habib Wabah Ustaz Hakim. Ustaz Hakim tak wakil. Orang lain. Siapa? Lagi tak ada wakil, tak ada balik. Jadi kena paksa. Sila. Mana siapa dia NI? Wakil seorang. Sila. Baik lelaki atau perempuan. Kita LI lagi Ustaz Hakim dengan siapa? Seorang ya? Hakim ya. Oh, seorang ya. Buat kemudian. Muslimah. Mana dia? Tak nampak ni. Marilah. Ada. Buat kemudian. Seorang. Wakil. Siapa dia? Atikah. Cikgu Azhar dia kata nak Atikah. Ustazah Atikah binti Hasbullah. Sila. Ada. Permintaan daripada Cikgu Azhar dia. Jadi yang lain bersedia start nombor 4. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dakwah secara sir, saya tertarik dengan peranan Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana Khadijah radhiyallahu anha ni bukan hanya beliau ni merupakan orang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ianya bagaimana beliau ni menjadi orang yang menguatkan Rasulullah pada peringkat awal dakwah. Jadi kalau kita tengok keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, baginda baru sahaja menerima wahyu dan mula membawa satu ajaran yang sangat bertentangan dengan pegangan masyarakat Quraisy. Jadi sudah tentulah baginda ni dia perlukan seorang yang dapat memberi sokongan kepada beliau. Jadi sokongan Khadijah radhiyallahu anha ni pula bukanlah sekadar dengan kata-kata sahaja, tetapi ianya menyokong Rasulullah ni dalam bentuk harta, tenaga dan juga dirinya sendiri. Maksudnya beliau ni benar-benarlah bersama dengan Rasulullah sentiasa mendampinginya dalam menghadapi cabaran dakwah. Jadi daripada sini saya faham bahawa dakwah ini bukan sekadar usaha seseorang individu sahaja, tetapi adanya di sebalik tabir itu dan memberikan sokongan juga mempunyai peranan yang sangat besar. Jadi kadang-kadang kita lihat, kita anggap bahawa sumbangan dalam dakwah ni mestilah dalam berbentuk penyampaian ilmu. Tapi bukan semua orang ada kelebihan tu. Ada seseorang tu dia boleh sumbang dalam bentuk harta, tenaga dia. Jadi ianya bergantunglah kepada kemampuan masing-masing. Kalau kita ada harta lebih, kita janganlah berkira-kira untuk kita sumbang. Dan kita kena yakin setiap apa yang kita beri tu, setiap apa yang kita sedekah tu akan, rezeki kita ni akan bertambah. Kadang-kadang orang takut kan, gaji sikit tau, ada orang minta pinjam duit ke, kita rasa macam kalau kita bagi ni memang kita nak makan lah ni. Jadi kita jangan rasa gitu. Bagi saya lah, kalau kita ada sikit, kita cuba bagi ikut kemampuan kita. Mana tahu daripada itulah Allah memudahkan segala urusan kita. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini cukup baik untuk berkenas.
Sila saya buka pada saya buka sahabat-sahabat yang lain. Ada lagi? Tadi Ustaz Puan dah berikan kongsi. Sahabat lain? Sila. Ada? Cikgu Puteri macam ada? Ada Cikgu Puteri nak kongsi sini? Tak nak kongsi ni? Sekarang semua ngaji biasa kongsi posisi. Cikgu Puteri bagi mic Cikgu Puteri. Semua tentang dakwah ni. Mic belakang. Teacher Puteri. Cikgu wartawan, teacher. Sila kongsi sikit Teacher Puteri. Beri sikit perkongsian kalau ini dipegang. Sila Teacher Puteri. Saya semangat bagi nasihat tak panjang-panjang. Ada? Apa tak ada? Allah Akbar. Betul tak ada ni? Ya. Walai. Ada lagi? Ada? Ada? Ibu Syam? Ibu Syam tak ada? Ada. Saya kembali. Dia kembali. Kita dapat masalah tercakap. Jadi satu lagi juga berkenaan dengan peranan muslimah seperti Khadijah tadi. Yalah, kalau tak salah saya ada satu lagi ayat Al-Quran dalam surah Tahrim tak silap. Allah puji Aisyah, Asia, isteri Fir'aun tu. Allah anugerahkan juga mahliga di syurga nanti. Bila boleh baca ayat saya tak ingat. Cuma di sini kita tengok dalam kepenatan dia membantu Rasulullah, dikhabarkan ada satu ayat-ayat yang indah, satu pesan-pesan yang boleh menyejukkan hati. Memang pentinglah kadang-kadang kita dalam susah payah dan berjuang ini ada juga ayat-ayat yang boleh menyejukkan hati kita. Di sini Rasulullah kata Allah telah anugerahkan kepadanya rumah ataupun daripada perkara yang diukir. Kerana kalau kita tengok dalam sejarah sebenarnya Khadijah ni kaya ni, antara bisnes woman yang paling kaya di Mekah pada ketika itu. Dan di mana harta dia hilang? Saya kira dalam sejarah antara itu yang banyak harta dia hilang ketika peristiwa musyrikin Mekah boikot umat Islam pada ketika itu. Bukan umat Islam saja, termasuk orang yang walaupun dia tidak beriman, dia maknanya bersama dengan Rasulullah kita juga boikot 3 tahun. Di situ banyaklah harta Khadijah yang kita kata habis situ perjuangan seorang Muslimah. Yang kedua pula yang perjuangan kita kata kata-kata yang indah daripada seorang tua Warakah bin Nawfal. Tak silap dia sepupu ataupun bapa saudara dia Khadijah tu yang menceritakan tentang Nabi Musa SAW juga sama juga Nabi Musa yang dilantik oleh Allah. Dan itu menjadi satu kita mengingatkanlah kepada sinar bakar tadi lah, yang lebih memperkukuhkan percaya kepada Rasulullah itu adalah seorang Rasul. Itu peranan seorang tua lah. Dan yang ketiga tadi yang sahabat ramai-ramai, yang kesukaan bertiga. Kalau kita tengok sahabat inilah yang mempunyai kepakaran tertentu. Kita tengok Abdurrahman bin Auf soalan ahli perniagaan yang mereka ini sepatutnya membantu Islam. Maknanya setiap sahabat tu dia ada potensi yang sangat hebat lah. Dia boleh membantu perjuangan Islam selepas daripada peristiwa hijrah di Madinah. Dan yang keempat tadi berkenaan dengan mimpi. Jangan kita dapat ilmu tentang tafsir mimpi. Ustaz kita berjaya sebenarnya tentang tafsir mimpi. Kita ada kitab apa dia bersama tafsir Ibn Sirin lah. Ibn Sirin banyak nak tentang mimpi. Kalau dulu kalau Ustaz Ismail Kamal sebanyak dia buat keset dulu. Saya dengar banyak Jadi menarik juga tentang tafsir mimpi. Ada juga digunakan sebagai situ Sayyidina Abu Bakar lah. Ada mendapat mimpi yang indah. Antara ini bermimpi tentang kejadian bulan bulan yang masih cahaya bulan. Jadi itulah saya konsep dia lah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fendi di atas perkongsian. Jadi kesimpulan yang kita boleh ambil yang pertama, dakwah secara sir dimulakan tajuk dari dakwah. Jadi sahabat-sahabat sepuh
Kita cakap orang dekat dengan kita dulu. Kita cari orang tengok circle kita dulu. Kita kena cari orang yang mudah dengan kita. Apa makna dakwah? Dakwah ni kena sampaikan. Tapi walik kita tengok hak sama-sama kita ni, hak paling dekat kita lah payah kita nak sebut. Ya. Oh, payah nak betul kawan-kawan rapat sekali. Jadi kita tengok paling rapat sudah. Ini kita kena betul kan. Jadi bukan hanya sekadar kita nak duduk dengan dia, tapi dakwah ni kena hubung, kena sampaikan. Kena beritahu. Jadi kalau kita kata kadang-kadang kalau pasangan suami isteri, pasangan payah tu. Payah. Suami payah nak beritahu keinginan yang tinggi nak di RSM members. Kan ni yang lagi penuh adalah TikTok kan. Pada isteri kunci itu tak boleh suami lagi. Suami keinginan yang tinggi nak di RSM members. Jadi payah kan. Payah nak memahami. Ada orang kadang-kadang tak faham jiwa suami nak suka pergi memancing. Candak sotong umpamanya kan. Jadi komunikasi orang kali komunikasi yang baik. Tak kata orang lain saya sendiri kita susah kadang-kadang. Sahabat-sahabat kita banyak kita tanya, "Ustaz, paling payah kita nak didik anak kita sendiri." Orang kata gitu. Tapi kalau kita tengok sini tak begitu. Anak itu adalah di bawah wilayah kita. Tapi orang kata anak sendiri yang paling payah. Jadi kena tengok dari sudut. Sebab kadang-kadang macam pada minggu lepas kita sebut, kadang-kadang ada banyak benda yang psikologi yang barat tersebut, tapi kita tangan dengan kaedah Islam aja. Jadi kalau kita tengok sirah sini, orang paling dekat paling mudah kita nak beritahu. Orang paling dekat yang mudah untuk kita nasihat, untuk kita ambil nasihat. Tapi kadang-kadang kita terbalik. Jadi kena perbaikilah. Kita tak nak bincang secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebut sini kita tengok kelebihan mereka yang awal-awal masuk Islam. Sebab itu dalam Islam dia ajar kita kena fastabiqul khairat. Kita kena berlumba-lumba berebut untuk buat kebaikan. Dan biarlah kebaikan itu kita lah yang memulakan. Cuba sahabat-sahabat bayanglah, Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab, dia bukan sekadar antara orang yang paling awal masuk Islam. Tapi ketika mana Nabi sampai di Madinah, Nabi sebut di mana unta dia berhenti, di situlah akan dibuat masjid Nabawi. Bila berhenti unta tu, tanah tu adalah milik dua orang anak yatim. Dua orang anak yatim ni, penjaga dia kata tak apalah, kita nama masjid kita beri saja. Tapi dia tak boleh. Sebab ni anak yatim. Anak yatim ni ialah, maknanya pentadbir kata tak boleh, cikgu suka nak beri. Nak sedekah tak boleh. Sebab nanti dia umur cukup akhir balik, dia disuahkan harta kepada dia. Jadi Nabi kata macam mana? Tetap kena dibeli. Maka dibeli ni kata ulama, yang membeli tanah tu adalah harta Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memang dia kaya. Dari hijrah, dari sirah menyebut masa dia nak hijrah tu, dia bawa duit Namucang. Jadi duit pembinaan Masjid Nabawi, duit Sayyidina Abu Bakar, beli tanah mula-mula. Lepas tu barulah sahabat-sahabat lain mari ikut bantu-bantu, gotong royong, bina masjid, buat anak. Tapi nak sebut tanah tu adalah hasil daripada harta Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan, mana dia orang tahu ni. Hari ni dah 1448 Hijrah. Sampai hari ni orang sembahyang di Masjid Nabawi. Jutaan manusia pergi Masjid Nabawi. Bayangkan pahala yang Sayyidina Abu Bakar dapat. Kita pergi masjid kita. Masjid kita ni kita maklumat orang baru. Masa mula-mula nak beli tanah, tak ada duit. Pinjam orang, beli orang ni pinjam sikit, belilah tanah untuk masjid ni. Tak salah lah, harga 230,000, benar 40,000 ya. Jadi ini ambil, terbayar sikit-sikit, bayar sikit-sikit. Kemudian masa nak mula bila beli tanah ni tahun 2006. Tahun 2008 nak start buat. Ada lagi gambar hak cangkul pecah tanah mula-mula. Semua arus belakang ada gambar tu. Cikgu Salim, Ustaz Kodolok tu cangkul. Masa tu
ada RM1,800. Anda ingat? Nak buat masjid masjid harga naik jutaan. Masjid kita ni satu anggaran kita dah RM1 juta lebih. Ada duit RM1,800. Macam mana nak buat ni? Harus apa pakcik kata kita buat. Buat kita tanam. Kena buat dulu kena buat. RM1,800. Hari ni yang kita terserkan minum. Ni harga bermanfaat ni. Bermula dengan RM1,800. Semua ni sumbangan orang ramai. Bayangkan orang yang mula-mula beri sumbangan. Mula-mula bina masjid yang kali ni bayar. Orang semayang, orang buat semayang Jumaat, orang ambil manfaat kelas-kelas pengajian, Quran dibaca, Masya Allah. Pahala yang banyak mengalir dan barangkali seperti kita tak tahu, tak bersih, tak tahu lah tu. Masjid ni tak beri dekat mudah. Sebab dia pusat pendidikan. Dia tak sama macam masjid kat lain. Masjid lain itu masjid tu tau. Tempat orang semayang tu tau. Tapi masjid kita ni dipenuhi dengan orang baca Quran, tempat guru yang mengajar, mana lisan-lisan yang terbaik mengendalikan masjid. Kosongnya pahala. Dan pahala ni tak akan dapat pada kita kemudian. Dia akan dapat pada awal-awal dulu. Asal dia puna awal. Sebagaimana yang disebut tentang kelebihan, itu yang awal-awal buat kebaikan. Lepas tu kalau ada apa-apa benda kebaikan kita nak buat, yang kita nak buat, kita jadi orang pertama. Jadi orang pertama. Tak rugi kalau orang. Mungkin masa tu kita tak nampak benda tu. Masa yang berlaku kita tak nampak. Tapi nanti akan datang macam kita hari ni, kita sedang nampak hasil. Orang yang mula-mula buat masjid ni, dia tak nampak hasil masjid. Saya mula-mula kita tu pun tak rasa yakin dengan orang lain. Buat masjid tu pun. Saya buat apa tu. Baru batu pun pecah tanah dulu pakai cangkul je tu. Dari tadi tu. Ada lagi. Apa nama ni, mini mesyuarat. Putusan untuk buat masjid. Ada lagi. Asal nak buat di belakang. Tapak asrama. Lepas tu kita tak kena sambung pula masjid di belakang. Wajib maju kat. Ini awal-awal. Hari ni Masya Allah tak serta minta. Ratusan orang hari-hari semayang duha, semayang zuhur, Jumaat, baca Quran. Masya Allah. Pahala yang dia dapat. Dan mudah-mudahan itu kita akan dapat. Ini penting. Tajuk as-salihun al-awwal. Itu juga sebab siapanya Islam daripada mereka ni. Daripada mereka ni lah sebabnya siapanya Islam. Dan yang terakhir, ayat surah Muzammil sangat penting pada kita. Dari Ustaz Uman kata, kadang-kadang kita sampai mengenai sampai apa? Sepak saja kadang-kadang apa naik kepala kaki mana pendidik ni kita punya diri kita ambitious, kita too ambitious memang kita nak didik, bukan nak. Tapi kadang-kadang rasa kecewa kadang-kadang. Kadang-kadang mai rasa orang panggil apa? Fed up. Ada sahabat-sahabat kita mari jumpa saya kata, Ustaz, saya kalau kelas-kelas ni boleh mengajar. Kalau kelas belakang ni, tak boleh kira Ustaz. Ada, mari jumpa saya. Kita tak boleh, guru tak boleh macam tu. Paling simple tu, sahabat-sahabat, kita letak. Hak kelas belakang tu anak kita. Paling rekod kalau kita letak. Hak kelas belakang tu adalah anak kita. Kan kita nak. Sebab tu salah satu pendekatan kita perlu sebut sini. Ada orang, bukan petikai, orang sebut. Kaki tangan sini, anak-anak dia yang belajar sini, macam mana pun dia adalah anak-anak kita. Dia letak sini. Maksud anak-anak kita mana? Kalau ada berlaku pakai disiplin pun, kita akan sama-sama ambil tanggungjawab dia. Maknanya, sebab khidmat dia kat sini lah. Anak adalah anak-anak kita. Berbeza kalau pelajar-pelajar kasih yang lain, kalau ada disiplin dan semua, memang kita, maknanya kita paksa buang, kita kena buang, berhentikan. Kita kata tak adil, bukan tak adil. Kalau itu adalah anak kita. Bila dia anak kita, macam mana pun dia anak kita. Kita tak kena. Maka kita letak satu jaminan kepada sahabat-sahabat kita kat sini. Anak-anak kita, macam mana pun keadaan, kita kena sama-sama ambil tanggungjawab untuk didik anak-anak kita. Anak-anak sahabat kita. Anak-anak sahabat kita adalah anak-anak kita. Itu letak begitu. Sebab pengorbanan sahabat-sahabat itu dah besar. Maka dalam bab hal keluarga, kita sama-sama jaga. Sebab penting dalam bab hal apa namanya peranak ni. Jadi kadang-kadang bila dalam bab hal didik dia mari perasaan tak boleh kira. Habis lah Ustaz. Maknanya kita kata dia blok lah soalan apa hal kita nak nasihat. Jadi surah Al-Muzammil ni adalah surah yang cukup terbaik untuk bagi memujuk diri kita. Bagus tak surah ni? Bagus untuk kita baca. Ada satu Quran disebut dia kata
Ibu saya sebut, dia kata ada orang ada masalah baca Quran tak fasih. Ada orang dia tak fasih baca Quran. Nak suruh roh payah, dia roh semua. Nak roh kan. Nak sebut tak fasih. Kan. Ada seorang ibu saya sebut, dia kata ayat surah Muzammil ini dia mengajar kita kalau kita bacaan kita tak fasih, nak betul baca Quran waktu malam. Dalil dia Al-Quran sebut inna nashi'atal lail hiya ashaddu wad'an wa aqwa qila. Banyak tafsir ulama dalam tajuk asyaddu wad'an ni. Kalau terjemah sini disebut asyaddu wad'an, dia kata apa ni, bangun waktu malam lebih berat. Ada ulama yang kata asyaddu wad'an ialah bila kita sebut kita ni akan lebih tepat bacaan kita. Wa aqwa qila, dan apa namanya, dia lebih tegak setiap lafaz yang kita sebut. Jadi mana-mana sahabat-sahabat kita, barangkali kita kata baca Quran ni payah ustaz ya, tak lancar, tak fasih, berlatih baca Quran waktu mana. Dalam yang disebut gitu, ulama kata dia akan lebih tepat bacaan kita di waktu malam. Dulu ada cikgu kita seorang, Dr. Faiz, bukan cikgu Faiz, Dr. Faiz, dia pensyarah UMT sekarang. Nak kata sini, dia punya tesis PhD dia ialah tentang makhraj huruf, kefasihan makhraj huruf di kalangan apa ni, qari-qari di dunia. Dia buat satu aplikasi, satu apps ni dia akan rakam, dia akan simpan semua qari-qari terpilih, kemudian kita boleh baca, dia akan tengok sebutan kita, makhraj sebutan kita ni sama dengan sebagaimana yang qari-qari terpilih buat. Saya pun minta juga ni, tak pernah buat ni. Kita sebab kita belajar dulu ni, Quran mesti kena belajar dalam buku. Mesti ada buku. Dulu ada pelajar kita seorang. Pelajar kita ni, dia mahu tunggu dulu. Dia sebelum belajar, nak masuk dulu belajar. Dia khatam dah Quran. Kita tanya dia, belajar Quran dengan siapa? Dia kata belajar Quran dengan komputer. Tapi budak ni sulit. Saya tak mahu sebut nama lah. Tapi dia sebut ni, saya belajar komputer, tak pernah belajar dalam buku. Oh, belajar macam mana? Masa tu baru dia kena hak pen, tekan bunyi. Jadi dia kata pernah baca macam tu. Budak bijak, cukup sekali. Kita kata tak kena siapa nak betul awak kata. Tapi Dr. Faiz ni, apps ni dia boleh betul. Saya tak nak, tapi tak nak try ni. Sebab dia nak try ni dalam masuk studio je. Kalau senyap tu. Jadi kalau dalam dewan kita ni, dia berniaran mempunyai ekor ada leh. Dia nak cari mana tempat kita. Tempat yang senyap, dan dia akan buat rakaman. Kita baca, dia akan detect bacaan dia. Kat mana nak dibetulkan. Masjid kita satu malam pernah nak buat Arab, tak lima, tapi tak jadi semua. Tapi Dr. Faiz ni dia ada apps dia buat PhD dia. Ni maknanya guru kita sini lah, kagum lah, alhamdulillah. Jadi nak sebut bacaan, dilatih bacaan kita. Jadi kalau mana sahabat yang kita rasa kita bacaan kita kurang tepat sebutan, antara ni baca waktu malam. Ulama. Sekarang ni. Okey, wallahu a'lam.